Aku ada rasa berbelah bahagilah bila orang cakap yang Galaxy S25 FE ni model cycle. Sebab rasa macam tak adil pun ada. Yes, ada bahagian yang aku setuju, tapi bukan semua benda tak best tau dekat smartphone ni. So, jom aku cerita. Kenapa sampai hari ni aku masih jadikan Galaxy S25 FE ni sebagai daily driver aku. Jadi antara sebab utamanya adalah bateri dia. Aku tahu soal bateri ni mungkin kedengaran klise. Macam mana mungkin Zat bateri 4900 mAh boleh tahan seharian? Betul tak? But then surprisingly aku boleh je dapat total penggunaan sekitar 17 ke 20 jam secara average. Bayangkan dengan bateri sebesar tu je. And yes, aku tak menidakkan bahawa saiz bateri memang penting. Tapi selain dari itu, operating system pun sebenarnya mainkan peranan besar untuk bateri sesuai smartphone tu bertahan lama. Dia bukan sekadar berharap kepada kapasiti bateri semata-mata lah. Lepas tu yang kedua, chipset yang diguna. Based on paper, Galaxy S25 FE ni just pakai chip Exynos 2400. And aku sedar ramai gila orang akan turn off bila sebut pasal Exynos kan. Lagi-lagi bila kita tengok benchmark dia tu, memang tak berapa tinggi. Dia cuma mampu capai sekitar 1.9 juta, which is kalau banding dengan chipset yang okey sekarang macam Snapdragon 8 Gen 3 ke, obviously Exynos 2400 ni boleh cukup standing. Tapi walaupun begitu, chipset ni bukanlah beban untuk aku. Sebab aku still enjoy untuk main game yang heavy macam Genshin Impact, eFootball ke, tanpa sebarang isu. Dan aku paling impressed dengan cara smartphone ni kawal suhu lah. Serius, dia memang tak pernah cacah tau, lebih daripada 45 darjah Celsius. Kira impresif juga dan aku cukup selesa lah untuk guna atau let's say nak main game ke apa. Kena pula bila kita pairkan dengan panel AMOLED 6.7 inci yang dia ada, lagilah rasa puas untuk guna pada tujuan entertainment kan. Cuma itulah, untuk bahagian kamera, aku agak setuju dengan konsep recycle tu. Sebab Samsung masih kekalkan spek kamera yang sangat identical seperti model lama. Dan bila aku test untuk snap pelbagai jenis gambar, secara jujurnya gambar dia bukan teruk tau. Tapi kadang-kadang aku ada rasa boring juga dengan gambar dia hasilkan. Yelah, korang pun tahu Samsung cuma tambah baik ISP dia dalam model kali ni kan. Jadi setiap kali ambil gambar, rasa wow factor tu tak adalah menyelah sangat. Walaupun untuk day to day usage, setup kamera dia okey je. Dia tak teruk sangat dan masih boleh diharap. Cukup usable lah kalau katakan korang nak snap momen penting. So macam, korang rasa model ni betul-betul recycle ke? Kalau tanya aku, dia tak adalah recycle sepenuhnya. Walaupun secara hakikat, dia masih guna dengan model yang lama. Tapi overall tu, dia banyak improvement juga. Aku paling suka dengan bateri dia lah. Aku sangat enjoy guna sebagai daily driver. Tapi aku nak tahu juga korang punya pendapat. Apa korang rasa pasal S25 FE yang terbaru ni? Tak adalah baru, dah beberapa bulan lepas. Tapi still consider tahun ni punya. So, korang rasa macam mana? Cuba komen sikit.